Kita buka gearbox kita overhaul. Lepas kita guna treatment ni, kita nampak perubahan daripada getah tu tak mudah reput, tak pecah lepas guna treatment ni. Hari ni kita di MG Merce Tune Kajang. So ini kawasan workshop dia lah. Nak jumpa dia punya orang kuat teknikal dia. Jom masuk dalam. Assalamualaikum bang. Salam. Saya Muhammad Faris Saikal, So abang mewakili apa kat sini? Ketua cawangan MG Kajang. Nak yakinkan anda lagi, kita tanya terus tim teknikal dia. Macam mana RM ni dipercayai oleh workshop-workshop dekat dalam Malaysia ni? Feedback saya dulu. Sebab saya test kat kereta saya dulu. Saya pun 2.6. Gearbox dia campur air. Saya tukar minyak semua tak jadi. Saya guna treatment ni 2 botol sahaja. Kereta saya boleh start, pergi Seremban, masuk balik sini balik. Gear slip tau. Tak ada masuk gear. Tukar minyak baru, saya masuk treatment ni 2 botol, settle. Barulah saya percaya treatment ni menjadi. Setiap kali kami servis, kita tak ada suggest untuk treatment. Lepas saya buat tu, saya suggest customer setiap kali servis masuk treatment. DCT ke, 9G Tronic ke, 7D ke, 8G ke, semua saya masuk. Kita kaji sendiri. Gearbox ni O-ring dia selalu keras. Bila keras, gear slip tak masuk gear, macam-macam ragam dia ada. Lepas tu kita buka gearbox kita overhaul. Lepas kita guna treatment ni, kita nampak perubahan daripada getah tu tak mudah reput, tak pecah lepas guna treatment. O-ring dia okey, tak macam sebelum ni kita buka memang barai. Setiap kali servis minyak gearbox memang kita recommend untuk penjagaan gearbox. Ibarat dah rutin harian untuk minyak gearbox. Tak boleh tunggu rosak. Tak ambil, tak ada kepercayaan, boleh jumpa saya lah. Tapi kalau token-token workshop tu wajib. Sebab workshop-workshop luar pun ambil kat kita juga. Workshop yang ada kat luar sana, tunggu apa lagi? Pakai dulu. Baru tahu dia punya kelebihan dia macam mana.